yang sama, aku ada jual katak. So nak pasti katak lah, nak bagi katak lah dekat dia kan, dekat Imam dengan dekat Haikal. So terus mancing lah. Okay kan, kalau stay tune tengok video aku mancing kan. Kau punya warna apa kan? Hijau. Hijau satu je kan? Saya ada satu, kalau tu lambat pun tak apa. Saya kan? Nanti abang bagi QR balik. Okey. Saya hilang ni. Pokok tu memang seronok. Saja pergi dah lama. Dulu pergi sekali dah korek. Oh, dah korek ni? Tak ada korek tapi boleh mancing lagi. Boleh mancing lagi lah. Dah lama tak pergi. Sampai hujung tu cantik kan? Aku tak pernah sampai lalu. Dah tak cantik lah. Dah macam itu alalang. Oh, kalau baru korek cantik lah kan? Ini kalau korek. Kalau korek okey lah. Dekat-dekat nak hujung tahun ni. Ya. Masalah lah. Tak ada try lah belum ke ikan puyuh. Kalau juga puyuh ni tengok kan semakin dalam lah. Macam mana? Takut? Puyuh belah tengah sana. Itu banyak puyuh yang sana tu. Haruan pula yang kacau. Kadang nak cari dia ikan lain lah kot. Ahad memang cuti je kan? Sabtu? Separuh? Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Dekat situ juga? Oh, strike yang pertama. Kal! Besar Kal. Alhamdulillah. Tidak. Tu Aika strike ke awak? Tu strike tu. Tu. Dah. Nak tapau ni ada orang nak. Aduh. Orang ni. Saya pun ada yang tengah order 3 kilo ni ada. Mok 3 kilo. Saya besar-besar lah. Belum tak besar. Saya tak mana lah. Oh, tak kena geng. Tak kena. Curut-curut. Curut kita release yang kita bagi dia besar. Dia besar tak balik. Bye bye bye. Tak kena lagi.
Jenis makan depan kaki ni terkejut. Alhamdulillah geng. Meletup. Not bad geng. Saiz tapau. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah tapau. Ini dapat. Alhamdulillah. So kita ambil geng. Rezeki untuk pagi ini. Dapat strike yang kedua. Yang ketiga. Tapau yang kedua. Alhamdulillah. Tak nak dia buka mulut dia geng. Kena pegang juga. Okay geng, bercakap. Curut sahaja yang makan. Geng, curut sahaja geng. So kita risih tu begitu sahaja. Saya tangkap dia balik geng. Bagi jatuh slow. Kalau campak terus nanti berkocak airnya. Aduh. Kau datang terus dia makan. Ni juga orang luar banyak ni. Kan kat sini pernah ke orang ada kejadian macam kena rompak ke apa ke? Tak ada lah. Tapi kenapa kau takut pergi masuk seorang-seorang? Takut dia datang buat. Okay geng, tukar pakai soft plastik 6cm. Banyak curut-curut ni. Dia pakai soft plastik sih dia makan. Tengok ya. Godik-godik dia kat tepi-tepi ni geng. Tengok sekejap lagi dia makan. Saya cakap kan, situ banyak curut-curut geng. Kau tengok. Curut-curut lah. Cakap aku pakai SP 6cm. So kita risik tu lagi. Dia besar lagi geng. Bye. Ha. Hui. Strike. Tak lekat lagi. Makan depan. Ada tau dia kat bawah kan. Dia senyap dia je. Ha, kena kan? Oi. Wow. Ada. Dia kat bawah tu.
Baik. Curut kita tak ambil guys. Kita release dia. Oh. Ayo. Dari sini ada seekor kasong. Kau kat pojok lagi kan. Tengok ikan tengok saya. 1, Tengok buih kecil. 2, 3, 4 merata-rata. Jom aku balik dulu kan. Jumpa lagi. Ya. Baik ah. Jom. Baik, terima kasih, bang. jumpa lagi. Okey. Hello. Nanti aku QR. Nanti bagi dia. Nanti macam lagi tau. Cari pot baik-baiknya. Oh. Hai. Strike ke tak? Aduh, dah masuk video dah ni. Aduh. Mam nah. Untuk video kan? Tak apa, biar aku empau tu. Nanti kat ya. Lama menunggu RM1 ke? RM14? Tak ada. Tak ada? Nanti agak tak ada. Tak ada lah duit pecah. Ada. Masih tahu, semoga mencakup tau. Okay, bang. Okey, baik, masih tau. Okey, Jumpa beli lagi. Okey, baik. Lama menunggu Aduh, hai. Aku pun dapat mancing ni. Oh, busy. Oh. Aikal pun lama sama ni. Tak jumpa-jumpa. Dia nunggu katak dia. Okey tau, baik tau. Baik, jumpa lagi. Balik kan, ingat habis kan? Ya. Baik. Okay guys, so alhamdulillah gang, tamatlah mancing untuk hari ni. Hari ni mancing dengan Haikal dengan Imam.